Dunia ni susah, lebih susah daripada alam rahim. Kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh lebih susah. Kalau orang miskin kata sekarang pun susah dah ustaz, hari-hari pening, fikir duit, fikir kerja anak-anak. Kalau masuk barzakh, orang yang mati su'ul khatimah, daripada hari pertama dia akan disiksa. Nabi sebut sehinggalah Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Saya sebut satu je contoh siksaan yang berterusan tu. Antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku melihat di alam barzakh sekumpulan manusia berada di dalam sebuah rumah api yang tertutup. Api itu dinyalakan di dalam rumah itu dan manusia-manusia itu terkepung di dalamnya, sedang api menjulang-julang di dalam rumah itu sendiri. Maka terapung-apunglah lelaki dan perempuan-perempuan yang telanjang di dalam rumah tu. Mereka kekal begitu sehinggalah kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.